Banyak soalan Okey, soalannya adalah, adakah TBC IQ merupakan teknik buat nota? Ya. Okey, kenapa awak cakap dia teknik buat nota? Sebab dia boleh buat kita lebih ringkaskan otak. Lebih ringkaskan nota. Okey. Yang lain setuju? Setuju. Ali setuju? Setuju. Irsyad? Setuju. Tasnim, Fakira? Ya. Adakah TBC ni teknik membuat nota sahaja? Dia tu teknik apa sebenarnya? Teknik berfikir. Teknik berfikir apa? Cara kritis. Okey. Macam mana TBC IQ ni dia bantu kita berfikir? Buat soalan. Sekali dengan buat nota. Okey, terima kasih. Okey, betul. So TBC IQ ni sebab ada yang saya pergi bengkel, dia kata TBC IQ ni memang buat nota saja. Tapi sebenarnya bukan nota semata. Pada asasnya dia adalah teknik berfikir. Okey, tapi kita terjemahkan kefahaman kita tu dalam bentuk nota peta minda. Sebab apa? Sebab kita mudah nak review, mudah nak tengok balik dan mudah nak ulang kaji. So, kita terjemah dalam bentuk nota lah, dalam bentuk peta minda. Basically dia adalah untuk kita berfikir, dekat mana-mana pun kita boleh guna TBC IQ ni. Hatta, saya petang-petang ni lidah terbelit sikit. Hatta bila dah masuk U, contoh Nukman lepas ni masuk U kan, masuk college, kita masih ni lagi boleh guna TBC IQ. Sebab tu bila bengkel ni ada je yang datang, cikgu sekolah datang, ada pelajar IPG. IPG tu apa Alif? IPG Institute Institut Pendidikan Guru. Okey, kat situ guru-guru yang belajar kat situ jadi cikgu lah. So bila dia nak jadi cikgu, dia kena tahu macam mana nak buat pelajar ni mudah faham. Jadi dia datang juga bengkel kita. Dan ada juga pelajar U berbagai background lah. Okay, so basically dia adalah teknik berfikir. So macam mana fakta tu susah macam mana pun, bila masuk U, kita punya nota akan jadi lebih panjang. Ini kira masa depan lah. Bila masuk U, biasanya kita akan kena baca banyak artikel. Betul tak Puan Wana? Okay, so artikel ni panjang. So serabut nak baca. So bila kita, macam mana kita nak bagi kita mudah faham, kita guna TBC. Contoh kat sini ada satu maklumat, kita kurungkan dia, kita terus keluarkan yang ni KKS dia apa. Yang bahagian ni pula, ini KKS dia kenapa. Ini pula, yang ni KKS dia bagaimana. Okay. So kita boleh faham petikan panjang macam mana pun dengan mudah. Dan benda ni buat kita seronok nak belajar sebab kita faham. Kenapa kita tak suka belajar? Kenapa Nukman? Sebab tak suka belajar sebab tak faham. Sebab tak faham. Okey. Betul? Betul lagi? Ada tak? Anas, kenapa awak tak suka belajar? Tak cikgu, saya memang suka belajar. Walaupun saya rugby, tapi saya suka belajar cikgu. Betul ke? Betul. Dia mengaku pula. Awak memang suka belajar lah. Awak memang enjoy lah belajar. Okey, Fakira, kenapa awak tak suka belajar? Sebab tak faham. Betul tak, Irsyad? Kau ada sebab lain? Saya memang dilahirkan tak suka belajar. Okey, jadi memang poin utama dia sebab kita tak faham.
Sebab tu kita tak suka belajar. So TBCIQ membantu kita untuk faham supaya kita enjoy belajar. Okay, itu point dia. Sebab banyak pelajar sekarang, dia hafal je. Buka buku, pom masuk. Interaksi adalah spesies berbeza. Tapi dia tak faham pun benda tu. Sebab tu kadang masuk exam jadi blank. Ataupun dah bila balik sekolah tanya belajar apa tadi? Tahulah. Sebab tak faham. Okay. So tu point yang cikgu nak sampaikan. Okay. Jadi balik ni cuba amalkan teknik ni. Nak lebih mudah maksudnya lepas dah analyse KKS tu, buat peta minda, buat nota. So kita punya otak bergerak, tangan kita pun bergerak. So bila kita keluarkan semua tu, lepas tu kita active recall pula. Kita cakap kuat-kuat, dengar balik. So benda tu bantu kita untuk ingat apa kita belajar. Okay. Okay. So kita dah di penghujung bengkel.